Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. That's like So guys, pada konten kita pada hari ini, Nazla nak keluar date dengan Aiman. Dia bukan date biasa guys. Nazla nak keluar date dengan dia tapi ada orang lain juga. Siapa tu? Untuk date Nazla dengan Aiman pada kali ini, dekat konten Aiman kita pergi date dekat golf car itu kan. Wow. Pakai abaya, pakai jubah hitam, elok-elok. Ingat ke nak pergi masjid? Ingat ke nak pergi sambut akikah siapa anak-anak siapa-siapa? Rupanya pergi main golf. Pergi main golf date. Tapi okey lah. Boleh tengok Pak Arab main golf kan, walaupun swing tak kena, swing tak kena kan. Aku tengah attack tupai sana ni. Yang dia aim tupai ke tepi hujung tu. So guys, untuk konten hari ni Nazla nak pergi date dengan Aiman, tapi Nazla akan make up yang paling cantik untuk Aiman. Make up macam ni tak cantik lagi. Ada lagi cantik. Nazla nak make up macam ni guys. Memang cantik. Dia akan buat Kak Aiman macam cantik ni Nazla. Aiman tu macam oh my god, my partnership this pretty. Okay, sekarang sabar. Nazla tahu apa tak sabar nak tengok. Ni guys, gambar yang Nazla akan make up. Nazla akan recreate make up ni guys. Dah ready? Tada! Make up ni guys. Cantik bukan? Nazla akan recreate make up ni guys untuk keluar date dengan Aiman. Sebab guys, Nazla nak tengok kalau walaupun Nazla rupa sebegini, dia masih nak terima Nazla sebagai partnership tak? Sebab Nazla kan, ya Allah, Nazla bukan nak kata apa lah. Kita tegok dah kan. Kita tak maulah dia terlalu selesa dengan kesegakan ni. Sabar, Nazla tahu apa macam nak terajang Nazla, sabar. Tapi Nazla nak try lah recreate makeup ni. Tengok dia terima Nazla seadanya ataupun sebab rupa, sebab look, ataupun tak terima dua-dua. So Nazla akan recreate makeup ni untuk keluar date dengan Aiman. Tapi guys, Nazla ada surprise untuk Aiman. Kan birthday Aiman bulan 2 kan. Nazla rasa Nazla nak sambut birthday dia. Nazla nak pakai dengan saputan Aiman untuk celebrate birthday dia untuk bulan 2 ni. Sebab kita kan ada dekat puasa dah kan. Tapi Nazla tak pastilah birthday dia bulan berapa. Birthday dia berapa bulan Nazla tahu bulan 2. Tak apa, kita sambut awal. Kita sambut je. So guys, sekarang ni sebelum kita sambut birthday dia, hari ni pun Nazla buat vlog macam surprise birthday dia. Tapi jangan beritahu dia, okay? Sekarang kita nak buat recreate makeup dulu. Dia cantik ni. Aku pula yang takut. Nazla pula yang takut tengok makeup look ni. Nazla pun yang takut ni. Aiman tak takut lagi. Nazla takut dah ni. Awalah dunia ni cakap. Kita kata. Guys, hampa patut proud dengan Nazla sebab Nazla sanggup memburukkan muka Nazla demi konten ni kan. Okay. Sekarang ni kita kena buat kening. Bismillahirrahmanirrahim. Nazla, just go on. Just do it Nazla. It's okay. Aib saja. Allahu Akbar. Dah lah nak jumpa saputan Aiman, apa tahu tak? Satgi dia pun tak merestui hubungan Nazla dengan dia kalau make up macam tu. Satgi dia berkata, Aiman, kenapa Aiman partnership dengan dia? Aiman, kami tak restu Aiman. Dah nak Nazla buang habuk dalam. Tapi dalam gambar tu tebal lagi kan? Ya Allah! Okay. Dalam gambar tu tebal lagi. Okay. Nazla rasa dah cukup tebal. Kita buat kening belah ni pula. Nazla tak sanggup dah ni guys. Nazla rasa Nazla dah tak sanggup ni. Tak apa. Demi Aiman, demi hampa, Nazla buat. Apa ni? Kenapa macam prank diri sendiri ni? Awak Nazla macam prank diri sendiri ni guys. Ya Allah. Aduh. Buat kening tebal pun cantik lagi. Okay, kita pekatkan kening kita. Okay. Cukup pekat dah belum? Dah cukup pekat dah. Cukup lah ni guys. Janganlah wudu-wudu sangat. Terkejut saputan Aiman sekejap tengok. Terkejut sekejap dia pun tengok sekejap. Okay, sabar. Okay, kita dah cukup pekat dah. Lepas tu eyeshadow warna pink. Eyeshadow warna pink pekat. Kita kena guna blusher. Blusher untuk buat eyeshadow pink pekat.
Okay. Wow. Cantik dah ampun, cantik tak? Cantik kan? Cantik lah. Cantik lah guys. Apa jangan pandang rendah, okay? Tengok brush pun brush blusher Nazia guna. Okay. Weh, Nazia kira makeup. Nazia makeup ni pun cantik lagi lah guys. Makeup buruk pun nampak cantik lagi kan? Biasalah tu. Okay, kita... Orang minta makeup tutorial elok-elok. Nazia pergi buat makeup tutorial buruk. Kesian kat ampun. Tak apalah next. Eyeliner kena tebal. Eyeliner kena tebal. Okay, jom kita buat eyeliner. Eyeliner kena tebal. Okay. Mata dah pink. Mata dah pink. Eyeliner kena tebal. Eyeliner kena tebal. Dia nak tebal mana? Okay. Kat sini ada corak-corak dia. Dekat gambar ni dia kata ada corak-corak kat bawah mata tu. Titik lalat sekali awak yang nak ada titik lalat ni. Okay, kita buat eyeliner dulu lah. Okay, eyeliner belah ni pula Amba. Kita buat belah ni pula. Eyeliner pekat. Belah ni pula eyeliner pekat. Oh, Najah tahu ni bulu mata. Apa yang bulu mata panjang sangat bawah ni? Relax sudah, relax weh. Okay. Najah sekarang dah sampai tahap Najah tak sanggup tengok muka Najah sendiri kat kamera. Najah dah sampai tahap tak mau... bahaya. Sekilas pun Najah tak mau tengok. Tapi kalau dah tengok tu... Okay. Najah rasa dah settle makeup look Najah. Betul juga tadi Aina masuk bilik. Dia cakap, lepas tu sekejap lagi kau nak ambil gambar dengan supporter dia macam mana? Takkan dengan muka macam ni? Betul juga. Sekarang ni, kita tunggu Aiman ambil. Okay? Kita tunggu Aiman ambil. Okay? Tapi, inilah makeup look yang Najah kata cantik tu guys. Najah harap Aiman boleh terima Najah seadanya. Okay, Man? Kalau Aiman boleh terima seadanya ni, kita kahwin esok juga. Sorry guys. Sorry, terlepas. Kantuk ya atas perkahwinan kami. Okay. Sekarang kita tunggu Aiman datang, okay? Okay guys. Aiman dah sampai. Najah baru je berhadapan dengan orang awam tadi. Sekarang oh my god. Orang dah start tengok Najah ni. Najah rasa Najah kena pakai kasut mata sekejap. Najah kena pakai kasut mata guys. Sabar sekejap. Okay. Cuba kasut mata sekejap. Okay. Oh my god. Najah rasa Aiman dah nampak. Okay, sabar. Oh my god. Najah rasa Aiman dah nampak. Aku tak boleh lah konten ni. Sabar. Hai. Mana ni? Assalamualaikum. Salam, masya-Allah. Jauh ya, aku batuk. Sorry lah kejap. Ya Allah, ramainya kat belakang. Kenapa bawa ramai sangat ya? Manalah aku tahu kau lah nak ajak aku keluar. Gimana? Betul lah. Mic kau mana? Oh my god, aku lupa bawa Aiman. Apa pula? Okay, bawa. Okay, start sini. Tak sini. Aiman. Kau tak pelik kenapa aku tutup muka macam ni, Man? Kau dah start nak pakai budah ke apa? Ya, Alhamdulillah, Man. Tak, sebenarnya aku malu. Kenapa kau malu pula? Aku malu. Aku malu ni, Man. Kenapa? Tapi ni kau nak drive ni takut kau terkejut lah tengok muka aku, Man. Sebab terlalu cantik sangat. Serius lah. Ya, Man. Sumpah. Kau ni konten apa kau buat hari ni? Aku nak keluar. Nak pergi sini, pergi sana. Aku nak keluar jalan-jalan dengan kau lah. Jalan-jalan. Lepas tu aku dah belajar satu makeup look yang cantik sangat. So bila nak keluar kau. Nak tengok. Apa makeup tu? Sabar je guys. Okey. Dah boleh tengok ke belum? Aiman, aku tak ready Aiman. Kau ni kata makeup untuk aku. Guys, ni dah macam gondrong ni. Okay. Steady Nazra. Okay. You look cute. But so Kau tengok dekat kamera dulu, Man. Tak nampak lah. Sumpah lah. Cantik lah. Aiman, kau jangan menipu Aiman. Serius. Okay, kita kena. Kau pakai lipstick merah? Kita kena. Aiman, jangan terkejut tau. Dah elok-elok tau Aiman. Cantik lah tu. Apa yang tak cantik je? Tak nampak lah.
Aku tengah drive kereta ni. Nanti kita bukan pergi Ayo Air. Kita pergi alam kubur ni. Tak. Macam... Okay, Man. Aku nak tengok ni. Astaghfirullahalazim. Hai, Man. Wah, cantik je. Ya Allah. Sini pandang aku. Tak nak, Aiman. Sini aku nak tengok. Kau terima aku seadanya tak? Terima kasih. Serius? Cia je kau ni. Ya, tapi macam kau tak misai ke? Tak. Awak jadi misai ke, weh? Oh my god. Tak tu. So beautiful. Tu lip liner. Panjang je lip liner kau kat bibir. Ya weh. Nak bagi nampak lipstick, nampak lagi. Wow. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana aku nak berhadapan dengan kau ni, Am? Sabar sekejap, guys. Duduklah berhadapan dengan aku. Sedangkan kau dah berada di dalam hatiku. So, Aiman, stop Aiman. Sabar, aku tengah mengumpul kekuatan aku ni untuk pandang kau. Apa? Okay, sekarang ni, okay, kiranya kau terima aku seadanya lah ni, Man. Ya, aku terima kau Kalau seadanya. aku keluar date dengan kau, muka macam ni kau okay? Okey lah, lawa apa? Serius? Ya. Sebab aku tengok kat kamera Kenapa lawa hitam lah. gelap? Hitam kan? Kenapa Sebab aku tengok kat kamera lawa lah. Serius tak, lah. kamera memang lawa daripada depan. Aku yang rabun. Daripada Kau depan, pandang Man. sini. Tak nak. Sebab Sama-sama, aku dah ada kekuatan ni. Sumpah aku kena ada kekuatan. Cepatlah aku nak tengok muka kau tu. Aku terima muka kau macam mana pun. Walaupun kau sumbing ke. Oh my god, Aiman. Tak. Cepat. Sinilah kau ni konten kau. Kau tak nak pandang aku pula. Okay, teka. Okay. One. Okay. Oh, Aiman tak boleh. Dah hijau. Ya Allah, guys. Tolonglah Nazwa, guys. Nazwa tak ada kekuatan ni nak tengok Aiman ni. Nazwa pula yang tak terima diri Nazwa seadanya. Aku kekuatan untuk kau. Cepat. Tak, sekarang ni Aiman dah terima Nazwa seadanya. Nazwa pula yang tak terima diri Nazwa seadanya sekarang ni. Masa kenapa pula? Aduh. Okay, sabar je. Cantik dah tu. Tak, tudung kena Cantik. tudung kena klepek sikit. Tengok, ni mesti Okay. muka cantik ni. Tudung kena. Ni muka cantik ke muka cantik ni? Ya, Aiman. Tengoklah ni. Oh my god! So beautiful! I like this makeup! Oh wait! Yo shit man! Oh my god! Oh! My eyes! Oh wait! Oh wait! Ah shit! Aku Najla. Aku tak dapat tengok, tak dapat tunjuklah muka Aiman tadi. Tapi nak itu lah reaction Aiman. Aiman, kenapa kau macam tu? Sebab cantik sangat kan? So beautiful bro. Really? Yes, I like this moment. So, jadi kita dating dua, kita jalan-jalan Aiman, okay? Jalan-jalan tak? Sekarang ni kau nak jalan-jalan dengan aku? Jalan-jalan kau kenapa? Tak, Konten apa yang kau buat ni sebenarnya ni? tak, aku nak keluar date dengan kau macam ni lah. Nak tengok kau terima aku ke tak. Oh ya ke? Sekejap. Kereta banyak pula lah kat sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku rasa macam kereta banyak betul kat sini. Okay, tak apa Man, Aku go on. rasa leher aku sakit lah. Tak boleh nak pandang sebelah sana. Kau ajak Aiman ni. Kau tengok sekarang. Kau tengok Aiman. Tak apa, tak boleh tengok. Okey lah guys. Nampaknya Aiman dia macam 50-50 lah terima Nazla. Aku terima kau seadanya. Ya Walaupun ke? kau sumbing ke, walaupun kau Aku sengit ke, aku terima kau. Betul? Yo. Okay Man, look at me right now Aiman. Oh my god. Oh shit man. Sama kan? Macam mana aku nak tengok Aiman ni? Ya Allah, aku pun tak terima diri aku sendiri. Aiman? Ya. Wow, banyak betul kau punya tak lalat ya. Macam baik kau letak tak lembu kat muka. Oh, I like this. Boleh. Okay Man, Ya. hari ni aku nak bawa kau pergi satu tempat ni. Mana pula kau nak bawa? Satu tempat ni aku bawa kau sebab aku nak appreciate kau lah. Sebab kau pakai baju I Love Nazla kan hari tu. So aku nak appreciate. So kau tak payah tahu tempat mana. Kau just drive je. Sampai nanti kau tengok. Okay? Tak, sebab dia terlalu rushing. Macam ada something somewhere lah. Aku tu jadi macam nak tahu apa benda kau sebenarnya. Kau buat apa ni? Oh, ada lah Aiman. Nanti kau sampai kau tahu. Okay? Okay. So, jom kita sambung. Bye. Okay guys. Nazla dah sampai tempat yang nak bawa Aiman tu. So, jom. Ikut Nazla, okay Man? Okay, let's go Man. Dengan macam ni? Dengar sini, kenapa kau tak terima aku seadanya Aku tu, Man? terima. Tapi kau tak malu ke? Aku tak malu. Serius? Tak. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, mampus aku. Cepat Man.
aku akan claim yang aku ni girlfriend kau. Kau cantik macam Astagfirullahaladzim. girlfriend kau make up cantik macam ni. So ya, jom guys. Dengan macam ni kita pergi kedai tu, okey? Okey, jom. Okay, let's go. Ini make Mana up ni? aku Kau ni. bawa ke mana ni? Jomlah teruskanlah. Jom. Ya Allah, hai, panas. Jom ada. Mana kedai dia? Dekat sini. Oh, Wah, Aiman. ada. Hai, Mami pun ada ni. Mami. Mami ada. Hai Mami. Mami tengah record. Mami ada lah guys. Dekat sini lah tempat nak buat tu. Kau buat Mami apa konten ni? asal Mami. Mami cantik ke Mami? Cantik. Oh my god Mami. Kau buat apa Mami ni? approve tak? Approve tak jadi partnership Aiman? Mami cantik kan? Aiman, Mami approve. Ya, aku tak faham ni. Sekarang ni kau buat apa? Kenapa ada Mami, ada ni? Kau buat apa sekarang ni? Saya nak celebrate birthday kau. Birthday kau bulan 2 kan? Hari ni Ya, kan? Hari bulan besok. 2. Ha. Birthday kau. Happy birthday to you. Jap. Birthday aku 22. Hari ni baru 14. Sumpah lah. Ya. Kau tadi bukan birthday kau 15? Macam tu ke? 14 lah. 22 lah. Bukannya 14. Ya Allah. Weh. Lepas tu kau dah set up lah semua benda di dalam ni? Dah Aiman. Aku dah set up dengan Mami dah semua untuk semua birthday kau. Oh my god, dengan make up macam ni sekali untuk khas untuk birthday kau. Tak apalah kalau macam tu, jalan je lah. Kita makan je lah. Benda pun dah jadi dah ni. Tak apalah, jalan je lah. Jomlah guys. Kau ni lain kali tengoklah dulu. Birthday aku ni Mana? bila? Tanya dulu, tanya. Aku lupa. Jomlah guys, anak-anak tu celebrate je lah. Celebrate awal, jom. Assalamualaikum. Wah, ramainya. Assalamualaikum. Aiman. Bukan yang buat. Kita tahu. Assalamualaikum semua. Salam. Assalamualaikum. Cantik tak make up Nazar hari ni? Nazar make up sendiri. Khas untuk majlis birthday Aiman ni. Wow. Kau memalukan aku ni. Cepatlah Man. Aiman, kau cakap kau terima aku. A few moments later. Dah ni, siapa yang malu? Aku ke kau? Malu? Aku. Tapi sekarang aku dah video bila Mami dah puji make up cantik. Ibu dia aku puji. Sumpah, mas sekarang tu nampak real. Cantik kan? Happy birthday Aiman. Happy birthday. Thank you Najla. Birthday aku kau je. Segai lah, malu dah. Sorry lah, tak boleh. Okay, Tak boleh nanti kita berdua kan. Okay Man, Mami dah pergi hadiah Man, cepat. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Setelah upaya, apapun kita coba dan tak pernah lelah, ku serahkan. Kau nak jaga aku? Betul kau nak jaga aku ni? Depan ibu-ibu semua ni. Kau dah tadi dekat depan ibu-ibu kan? Takkan kau tak nak jaga aku? Jaga. Ni dia orang semua bukti tau. Oh, saksi. Saksi. Dah bagi tanggungjawab kat Nazara? Ya. So guys, habis dah celebrate birthday Aiman dengan supporter-supporter Aiman. Ada Mami, ada Ibu, ada kakak yang lain. Nanti first time jumpa supporter-supporter Aiman Salah hari ni. So berjayalah sama birthday Aiman walaupun Nazar salah tarikh. Bukan hari ni tapi 22 Nazar pula teringat. Dah habis dah celebrate birthday Aiman. Semua dalam bersurai. Sama baba tu. Hello lah. Kita apa Aiman tak nampak. Hello. Guys, itu je lah konten Nazar pada kali ini. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Nazar. And cepat Aiman. Bunga melati. Asal aku dulu. Kau ni. Dengan aku pula Sama. Comel pula Aiman sebut bunga-bunga. Okey, sebab bunga melati.
Bunga selasih. Itu sahaja daripada Aimara. Terima kasih. Bye. Minggu ini mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini mungkin tahun depan.